Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akidah merupakan asas utama yang membentuk identiti seorang Muslim. Melalui akidah yang benar, ianya dapat mampu mengenal Allah SWT, memahami tujuan hidup serta membezakan antara baik dan juga buruk. Namun, pada era digital hari ini, pelajar institusi pengajian tinggi berhadapan dengan pelbagai cabaran baru. Maklumat agama boleh diperolehi dengan mudah melalui media sosial, video pendek dan juga pelbagai platform digital. Walaupun keadaan ini memudahkan proses pembelajaran agama, ia juga membuat ruang kepada penyebaran maklumat yang tidak sahih, kekeliruan terhadap ajaran agama Islam serta salah faham berkaitan perkara yang boleh merosakkan akidah. Persoalannya, sejauh manakah mahasiswa IPT di Malaysia memahami konsep syahadatain dan menyedari perkara-perkara yang boleh membatalkan keislaman mereka? Dokumentari ini bertujuan untuk meneliti tahap kefahaman pelajar IPT terhadap syahadatain. Yang kedua, mengenal pasti tahap kesedaran mengenai pembatalan keislaman. Yang ketiga, menganalisis cabaran akidah yang dihadapi mahasiswa pada era digital ini. Yang keempat, melihat usaha yang diperlukan bagi memperkukuh kefahaman akidah generasi muda. Bagi mendapatkan gambaran sebenar, satu kajian soal selidik telah pun dijalankan, melibatkan lebih daripada 180 orang pelajar IPT daripada pelbagai institusi di Malaysia. Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan melalui Google Form yang merangkumi beberapa aspek utama seperti kefahaman syahadatain, penghayatan akidah, kefahaman pembatal keislaman, kesedaran terhadap isu akidah serta cabaran yang dihadapi oleh mahasiswa masa kini. Pendidikan akidah bukan sekadar mempelajari ilmu agama, tetapi membentuk cara berfikir, tingkah laku dan pegangan hidup seorang Muslim. Walaupun kebanyakan pelajar mempunyai sikap positif terhadap agama, masih terdapat jurang dalam memahami konsep akidah secara mendalam. Pada era media sosial, maklumat agama mudah diperoleh dan menjadi medium dakwah yang berkesan. Namun, penyebaran maklumat juga tanpa semakan boleh menimbulkan kekeliruan. Oleh itu, pengukuhan ilmu akidah dalam kalangan mahasiswa amat penting bagi memastikan kefahaman agama yang sahih dan mantap. Dapatan kajian menunjukkan majoriti responden memahami bahawa syahadah bukan sekadar lafaz di mulut, tetapi perlu diyakinkan oleh hati. Mereka juga memahami maksud dua kalimah syahadah dan kaitan dengan keimanan. Namun, masih terdapat sebahagian pelajar yang kurang yakin terhadap aspek yang lebih mendalam seperti rukun, syarat dan implikasi syahadah dalam kehidupan. Hal ini menunjukkan bahawa mahasiswa mempunyai asas akidah yang baik, tetapi masih memerlukan pengukuhan dan penjelasan yang lebih sistematik. Ia menunjukkan pelajar IPT mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap perkara yang boleh merosakkan iman. Selain itu, syirik, mempermainkan agama dan menghina ajaran Islam. Namun, masih terdapat sebahagian pelajar yang kurang memahami maksud serta contoh pembatalan keislaman secara terperinci. Ini juga menunjukkan bahawa kesedaran terhadap bahaya akidah adalah sangat tinggi, tetapi kefahaman yang lebih mendalam masih perlu dikukuhkan. Kajian mendapati media sosial memainkan peranan yang penting dalam pembelajaran agama mahasiswa. Namun, lambakan maklumat yang tidak ditapis boleh menyebabkan kekeliruan. Ramai responden juga memerlukan lebih banyak bimbingan dan program kesedaran untuk memahami akidah dengan lebih mendalam. Oleh itu, cabaran utama bukanlah kekurangan maklumat, tetapi keupayaan membezakan maklumat yang sahih daripada yang mengelirukan. Secara umumnya, mahasiswa hari ini menunjukkan tahap kesedaran yang baik dalam menjaga akidah dan memahami kepentingan iman dalam kehidupan. Walau bagaimanapun, pemahaman yang lebih mendalam mengenai syahadatain, perkara yang membatalkan keislaman serta cabaran akidah semasa masih perlu diperkukuhkan. Dalam era digital yang penuh dengan pelbagai sumber maklumat, keupayaan menilai dan memilih maklumat yang sahih akan menjadi semakin penting. Akhirnya, kekuatan akidah bukan sekadar terletak pada lafaz, tapi pada kefahaman, keyakinan dan pengalaman yang berterusan dalam kehidupan.